Kak Oda lah ni. Siapa dia lagi? Nak duk masuk ni, duk popek kat mentua dia. Kalau bukan Kak Oda hampa pun. Kak Oda hampa ni malam tadi pukul 10 baru sampai di rumah, cik. Oi, 14 hari Kak Oda kat Melaka tu. Sambut tahun baru cerita dia. Tengok pagi ni lemari reput tu dia abang kata nak mengkedara gulai udang pula. Kita ni mana dengan rumah duk terkapang haram tak ada menyimpan lagi ni. Sampai dah masuk tahun baru pun tak berubah-ubah juga. Kerja nak membabukan anak menantu saja orang tu haram jadah tuan tahu. Lagu ni lah mau kalau kata gamak jadi manusia ni tapi bernalurikan kebinatangan. Jadi lagu ni lah perangai dia buta perut. Cukup-cukup nak haram. Kita ni penat ke apa ke haram tak tanya abang apa. Masa kita kat sana ni telefon sedia-sedia tanya bila nak balik. Telefon tu bukan kata rindu nak tolong cermat sama lah menyembang tu cik. Oi, dia nak merindu-rindu dekat Kak Oda memang dak lah baru tu. Hak dia duk kerat-kerat telefon tanya bila nak balik tu pasal tak ada babu beda nak buat mengkedara kat dia. Dia ingat Kak Oda ni bodoh kayu buta perut macam dia. Mampus tak nak balik awal-awal aku hang duduk hang nganga dah tunggu 2 minggu lagi baru aku balik. So sayang-sayang Kak Oda semua kita tengah duk tomer rempah tu nak kita tomer rempah tu bagi cantik tambah ayak sikit-sikit jangan bubur terus sekali banyak-banyak ni. Bukan apa takutlah juga kan rempah pendek tu perut second hand perut tua orang kata mengkedara kalau rempah tak masuk lagi sakit perut mampus pihak aku lepas ke dalam pula. So lepas kita punya rempah tu dah masuk elok minyak naik belanja belenang lagu tu kita terus lempak masuk benda-benda keras kat dalam tu nak kacang panjang, carrot dan juga ubi kentang. Tapi hak ni option mau kalau kata gamak tak suka nak mengkedara kacang panjang ke ubi kentang tak usah bubur tak usah duk ikut Kak Oda. Ni hak Kak Oda share dengan hampa ni resepi gulai udang arwah mak Kak Oda tahu tak. Mau kalau kata gamak zaman dulu-dulu ke masa duk menega kan orang tanya nasi lemak gulai udang kat teh ke habis metal lah sayang. Oi mau kalau kata gamak tak pernah try ke memang rugi besar lapis tu ke berkelai pun mau kalau kata gamak duk bertanya resepi gulai udang kami. Maklumlah hampa pun orang-orang hak duk menega ni kadang-kadang ada hak bodoh-bodoh kayu ada ke duk menega sebelah menyebelah dia duk mai tanya sedap gulai udang buat lagu mana. Memanglah berbagi-bagi ilmu tu orang kata bagus kan tapi agak-agak lah kedengar oi hang duk menega kat sebelah takkan nak mai tanya resepi telaris kedai aku ni. Mau kalau kata gamak aku habang ke tu orang kata bodoh kayu sendiri bakar skam sendiri terjun dengan anak beranak masuk dalam skam tu. Bila kita tak bagi dia kata ha tak percaya kau rezeki Allah pasal tu takut nak share dengan kami. Mai Kak Oda ajak hampa ni mau kalau kata gamak dia gamak kata lagu tu kan hang kata balik kat dia siapa yang tak percaya hang tu yang tak percaya rezeki Allah. Mau kalau kata gamak hang percaya ke hang tak nak tanya resepi orang asing sebelah ni hang menega pakai resepi hang sendiri. Hang yakin dengan resepi hang yakin dengan rezeki Allah bagi berapa hang duk mai tanya resepi orang. Hang tu yang tak percaya rezeki Allah pasal tu hang tengok orang lain menega laku naik tangan hang sakit hati. Tak lama nanti tu duk retiak lah tu nak katup kawan tu katup kawan ni katup kawan tu. Aku ni dah cukup mangli dah dengan perangai penega-penega bodoh kayu buta perut macam hampa ni mengkedara dengan duit cara yang haram ni memang kepakaran hampa lah. Pasal itulah Kak Oda selalu pesan mau kalau kata gamak ada tanah sendiri nak buat rumah teratak mahli gaibak di payung teduhnya tu pakat-pakat mai buat dengan whole construction. Walaupun dah masuk tahun 2026 rega depa tetap sama sayang. Tak ada berubah lagi buat masalah. Booking serendah RM1,000 saja. Kontraktor depa berpengalaman lebih daripada 40 tahun cik. Oi, berdaftar dengan CIDB. So hampa jangan takut. Beratus biji rumah dah depa buat bukan baru-baru punya construction cik oi. Depa cover area Perlis, Kedah, Penang tapi tak termasuk bahagian pulau Nas, Berang Jaya apa semua tu boleh lah. Mau kalau kata gamak nak pergi tengok showroom depa pun ada tu dekat Exit Tol Pendang. Kak Oda memang sure kan sangat dekat hampa sayang yang mana nak buat rumah idaman atas tanah sendiri pakat-pakat lah mai buat dengan whole construction. Booking serendah RM1,000 sahaja. Bayaran penuh harga rumah tu bayar cash 5 kali sepanjang tempoh pembinaan rumah hampa tu. Semua kalau kata gamak kita nak buat rumah idaman atas tanah sendiri siapa kita nak cari sayang? Mestilah whole construction. Betul, pandai.